Okay, hai Assalamualaikum. Jadi hari ni Azim berada di site Kemeher 2. Kemeher 2 ni dia terletak di Tanah Merah dah. Okay, untuk rumah ni kita tengah buat progres cat warna, siap dah. So hari ni kita akan masuk untuk progres pemasangan cermin pula dan kita akan terus kepada pasal lampu kipas lah. Untuk pemilihan cat warna ni, kita bagi dah dalam package, cuma pilihan customer yang dia pilih warna rumah ni memang membuatkan lagi rumah ni nampak lebih elegan, nampak lagi minimalis, yang kita kata nampak mewah. So bila orang jauh mari tengok nampak macam mahal rumah ni. Walaupun rumah ni dia bawah pada 1000 kaki dah. Okay. Jadi kita masuk untuk entrance rumah ni. Ni adalah kawasan ruang tamu dia. Kalau kakak dia bertengok bahagian atas ni apa kita tebuk dah. Sebab hak ni nanti kita akan pasang lampu kipas. So kita buatlah point lebih dari mana. Situ berapa lampu. Hak diamond ni kita pasang lampu downlight dah. Okey, dekat sini kawasan untuk sliding door. Lebar dia 8 kaki. Okey, seterusnya bilik master bedroom. Bilik master bedroom dia pun luas. Bilik master bedroom ni nak masuk katil queen, lepas tu nak masuk barang-barang tu memang sangat muat lah. Selesa lah untuk kita suami dan isteri kan. Okay, seterusnya bilik air. Bilik air dalam bilik master pun luas juga. Memang sangat selesa lah. Dah. Okay, kita nak pergi tengok pula kawasan bilik nombor 2. Untuk pengetahuan semua, rumah ni dia ada 3 bilik, 2 bilik air. Ni bilik nombor 2 dia. Okay, ni bilik nombor 2. Seterusnya bilik nombor 3 yang duduk sini. Bilik nombor 3 dia space sikit lah. Lebih kurang ukuran dia 11-10. Kecil sikit lah. Kalau nombor 2 tu dia 11-11. Okay, ada bilik air nombor 2 dah. Bilik air dekat kawasan dapur dan kawasan dapur yang sangat luas lah. Dia kalau mengikut asal dapur dia sampai sini sah. Lepas tu dia kata dia nak tambah. Jadi bila panjang lagi nampak lebih eksklusif lah, lebih mahal, lebih selesa lah. Untuk bahagian dapur ni lebih selesa. Walaupun design bawah ada 1000 kaki, tapi kita boleh design dia siap ada 2 ruang tamu, tahu tak? Kalau mengikut kehak asal dia, sini dia ada dinding sepatutnya tapi dia buai. So dia buat satu ruang tamu yang luas dan satu ruang dapur yang luas lah. Ni boleh letak meja makan, boleh makan sini, boleh masak sana. Okay. Jadi itu sahaja update untuk di site Kemeher 2 Tanah Merah. Terima kasih. Terbaik. Rumah impian untuk family, Asofia Properties, kontraktor dipercayai. Rumah siap, hati puas hati. Pada tanah jom bina, harga murah ikut budget kita. Asofia tiada sanksi, janji siap confirm jadi. Tiada rasa, Asofia memang indah, tak terbengkalai, jangan bimbang. Kontraktor jujur kerja cemerlang. Rumah dapat tiada rasa, kami bina untuk family. Nak design ikut hati, Asofia semua boleh jadi. Asofia Properties, bina rumah idaman hati. Tak lari, tak tinggal janji. Bina dari hati, pasti jadi. Asofia Properties, bina rumah.